Assalamualaikum murid-murid tahun 6. Saya harap awak semua sihat dan dah bersedia untuk kelas kita pagi ini. Okey, untuk tugasan anda hari ini 25 hari bulan 5, anda diminta menyiapkan latihan pada modul TMK yang telah saya beri pada muka surat 55 hingga 57. Okey, jadi di sini saya akan terangkan setiap soalan supaya dapat membantu awak menjawab latihan dengan baik. Okey, kalau yang ada sekarang ni boleh buka modul awal muka surat 55. Kita akan go through setiap soalan. Okey, soalan yang pertama. Ini adalah tentang SP kita minggu lepas menggunakan fitur-fitur untuk menggerakkan objek, memasukkan dialog, bunyi dan objek baru dalam perisian pengaturcaraan. Okey, jadi untuk soalan ini diminta awak nyatakan fungsi-fungsi bagi fitur-fitur di bawah. Okey, dia bagi awak fitur-fitur looks, motion, sprite list dan sound. Minta awak sesuaikan dengan fungsi yang betul. Okey, kemudian ini awak boleh rujuk buku teks lah. Okey, kemudian untuk soalan D. Berdasarkan hasil uji lari perisian Scratch di bawah, pilih arahan blok yang betul supaya dialog Selamat Pagi Malaysia dalam sela masa 4 saat dapat dimasukkan. Kemudian masukkan dialog dan sela masa tersebut di ruang yang disediakan. Okey. Untuk soalan ni ada dua tugasan. Yang pertama, awak kena pilih blok mana yang boleh buat arahan ni. Arahan ni apa yang dia nak? Dia nak awak paparkan dialog Selamat Pagi Malaysia dalam sela masa 4 saat. Okey, jadi awak pilih blok ni mana yang boleh papar dialog dan ada sela masa 4 saat. Maksudnya kita boleh masukkan pilihan berapa masa kita nak, berapa saat kita nak letak sela masa. Okey, contoh yang pertama, blok yang pertama ni create done of myself. Okey, awak rasa blok ni boleh tak buat arahan ni? Okey, tengok yang kedua. Ask maksudnya tanya apa? And wait. Wait ni tunggulah, tapi tak cakap tunggu berapa saat. Okey, yang nombor 3. Say. Maksudnya cakap. Okey, cakap apa? For untuk berapa saat. Okey, awak rasa boleh sesuai tak buat arahan ni? Boleh tak kita gunakan blok ni untuk masukkan arahan ni? Okey, yang nombor 4. Think. Think ni maksudnya fikir. Fikir apa? Untuk berapa saat. Okey, awak rasa boleh tak laksanakan arahan ni? Jadi awak pilih mana blok arahan yang paling sesuai untuk cakap Selamat Pagi Malaysia dalam sela masa 4 saat. Bila awak dah pilih, awak tikkan right. Kemudian awak letak dialog ni dalam kotak yang diberikan. Contohlah awak pilih jawapan ni yang ni. Jadi awak letak Selamat Pagi Malaysia kat sini dan wait 4 saat. Tapi boleh ke letak wait 4 saat kat sini? Dia tak ada bagi pilihan. Okey. Harap soalan yang ni dah faham. Okey, kemudian awak boleh buka muka surat 56. Okey, muka surat 56. E. Farid ingin memasukkan kesan bunyi loceng pada sprite loceng. Blok arahan yang mana sesuai digunakan oleh Farid? Berikan justifikasi kepada pilihan jawapan kamu dan tandakan right bagi jawapan yang dipilih. Okey, dekat sini sama juga macam tadi. Dia bagi awak blok arahan. Dia minta awak pilih satu blok yang paling sesuai untuk dilaksanakan apa yang Farid nak buat ni. Apa Farid nak buat? Farid nak masukkan kesan bunyi loceng. Kesan bunyi. Jadi awak tengok pada blok ni mana yang boleh masukkan kesan bunyi. Kita tengok blok yang pertama. Blok yang pertama, play sound bell toll. Ini turn left 15 degrees. Turn ni maksudnya pusing lah. Set pen color to, ni maksudnya kita nak setkan warna pen kepada warna apa. Switch costume to bell 1. Ni tukar kostum kepada bell 1. Jadi antara 4 blok arahan ni, yang mana yang paling sesuai digunakan oleh Farid untuk masukkan kesan bunyi loceng? Tikkan jawapan, kemudian awak berikan justifikasi.
Justifikasi ni adalah sebab kenapa awak pilih jawapan tu. Awak bagi tahulah kenapa awak pilih jawapan tu. Berikan justifikasi awak. Okey. Latihan yang seterusnya. F. Dia minta awak pilih gabungan blok arahan yang betul supaya hasil uji lari Scratch dapat dilakukan sama seperti dalam situasi yang berikut. Dan tandakan right bagi jawapan yang dipilih. Okay, dia bagi awak situasi. Dia minta awak pilih gabungan blok. Ni dia dah gabungkan blok tau. Dia dah gabungkan blok. Dan dia minta awak pilih gabungan yang betul. Yang sama macam situasi ni. Okay, jadi awak tengok pada situasi ni. Yang pertama, seekor kucing berbunyi miau. Okay, ini arahan yang pertama. Seekor kucing berbunyi miau. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Scratch yang mencari tuannya. Dia memperkenalkan dirinya. Maksudnya dia cakap lah kan. Dia cakap. Okay, ini yang kedua. Kemudian dia bergerak sebanyak 100 langkah. Bergerak ni maksudnya dia move. Dia move 100 langkah. Ini yang ketiga. Bergerak. Okay, jadi awak pilih gabungan blok ni yang mana disusun ikut arahan 1, 2, 3. Kemudian awak tanda correct pada jawapan awak. Okey, dia mesti ikut susunan. 1, 2, 3. Okey. Last sekali. Latihan muka surat 57. Okey. Di sini menyentuh standard pembelajaran 3.3. Menghasilkan atau cara secara urutan menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk sesuatu objek. Okey. Berdasarkan algoritma di bawah, dia bagi awak situasi ni. Dia minta awak pilih skrip arahan. Ni skrip arahan lah. Yang betul supaya hasil uji lari atau cari ni sama seperti dalam ni. Maksudnya pilih blok arahan yang betul supaya bila kita jalankan dia, dia akan sama seperti dalam situasi yang diberi ini. Okey. Awak tengok apa situasi yang dia bagi. Seekor rama-rama terbang secara rawak sebanyak 20 langkah. Okey. Dan memusing 15 darjah arah jam. Okey, jam berpusing arah mana? Jam kan? 12, 6. Dia berpusing ke sini ke dia pusing ke sini? Dia berpusing ke sini. Ni. Kanan. Ini arah jam. Clockwise. Okey, rama-rama itu juga mempunyai masa lengah. Maksudnya dia wait, dia tunggu. Dia tunggu selama 0.1 saat. Bila dia menyentuh hujung stage ni maksudnya edge lah. On edge, dia akan melantun dan bergerak semula. Maksudnya dia akan bounce balik. Okey, dia akan bounce balik ikut kiraan langkah dan darjah yang sama. Ikut kiraan langkah dan darjah yang sama maksudnya inilah. 20 langkah, dia akan pusing balik 15. Bila dia sampai hujung stage, dia akan bounce balik. Lepas tu dia akan gerak balik 20 langkah, dia akan pusing 15 darjah arah jam. Lepas tu bila dia sampai hujung stage, dia akan melantun balik, bounce balik. Lepas tu dia akan ulang situasi yang sama tanpa henti apabila atau cara dilarikan. Jadi awak tengok dekat jawapan yang diberi ini, yang mana when green flag click, maksudnya bila kita start atau cara, dia akan ulang. Forever ni maksudnya akan ulang lah. Macam saya cakap tadi. Dia ada 20 langkah, kemudian dia akan pusing 15 darjah, lepas tu dia ada masa lengah, kemudian bila dia sampai hujung stage, dia akan bounce back. Lepas tu dia akan ulang balik 20 langkah, 15 darjah, masa lengah 0 sampai 1 saat. Bila dia hujung stage, dia akan bounce balik. Lepas tu dia akan ulang balik. Forever. Tanpa henti. Okey, ini dia dah susun betul lah. When green flag click, forever. Okey, yang awak kena perhatikan adalah susunan blok dalam ni. Ni. Yang ini. Okey, mana yang ikut arahan ni? Ini yang pertama. Ini yang kedua.
masa lengah yang ketiga, menyentuh hujung stage yang keempat. Menyentuh hujung stage, dia akan melantun dan bergerak semula. Okey, susun ni ikut urutan. Okay, mana yang susun ikut urutan, kemudian awak tickkan right. Awak kena tengoklah satu-satu yang betul-betul ikut situasi ni. Supaya bila dijalankan scratch ni nanti, sama seperti situasi yang diberi. Okay, itu sahaja. Saya harap awak faham macam mana nak buat setiap latihan ni tadi. Harap ini dapat membantu awak serba sedikit. Okay, setiap tugasan yang dah siap nanti boleh hantar kepada saya secara personal. Terima kasih.